Korang tahu tak proses macam mana nak buat podcast? Jom Mira tunjukkan. First kali yang kita perlukan ialah planning. Siapa audience kita? Nak cover topik apa And bila nak launch video podcast tu? Bila semua idea planning ni dah ready, barulah kita move on ke next step. Next step pula, kita kena set up lokasi shoot kita. Mira pakai mic Shure MV7i. Mira boleh connect kabel Type-C dekat phone terus. Mira boleh setting audio mic ni manually sebab mic ni ada apps multi-mix yang korang boleh download dalam phone. Setup kita pun dah siap. Jom kita rekod podcast. Hi guys, welcome back to my channel. Bersama saya Settle je rekod podcast, kita boleh terus edit dalam CapCut. Kalau korang dah ada mic Shure MV7i ni, tak perlu pening-pening edit audio. Korang dah boleh terus upload video podcast korang. Jom dapatkan mic Shure MV7i di KL Podcast Studio.